Malam pertama tu, selepas kami dah settle masuk barang dan kemar-kemar rumah, masa tu sekitar pukul 1 pagi lah. Dan tiba-tiba aku terdengar bunyi ketukan. Ketukan tu macam seseorang yang datang ketuk, tapi rumah aku tingkat 3 lagi. Tingkat 3. Ketukan tu datang daripada arah balkoni. Siapa pula yang boleh ketuk daripada luar? Aku bangun perlahan-lahan, melangkah ke arah pintu balkoni. Hati aku kata jangan pi. Tapi rasa ingin tahu aku tu lebih kuat. Aku pi. Aku hampir dengan pintu balkoni tu. Aku selok tirai dan aku dekatkan muka aku dengan sliding. Aku toleh ke kiri, aku toleh ke kanan. Kosong. Tak ada kelibat yang mengatakan ada orang di balkoni. Sehinggalah seminggu kemudian, gangguan tu semakin menjadi-jadi. Bunyi ketukan tu dah berubah daripada balkoni sampai ke tingkap dapur, kadang-kadang tingkap bilik. Master bedroom kami tu, kalau buka tingkap bawah tu, jadi siapa yang nak main ketuk? Tapi yang paling menyeramkan, satu malam tu bila kami berdua tengah makan malam, terdengar bunyi tapak kaki berlari-lari dari arah balkoni. Aku ingat lagi malam tu, aku bertanya kat suami aku, Abang dengar tak? Naim yang tengah suap nasi ni terberhenti. Dengar dari balkoni kan. Naim terus bangun dan dia pergi belakang pintu ambil satu rotan yang memang dia sediakan rotan tu untuk keselamatan lah dalam rumah dia kan. Dan aku follow Naim daripada belakang sampai ke sliding door dan aku duduk di sebelah dia. Okay, and then Naim buka sliding door perlahan-lahan dan dia keluar. Dia tinjau kiri kanan, kosong. Tak ada siapa-siapa pun ketika itu. Jadi ketukan tu datang daripada mana? Siapa yang ketuk? Aku yang duduk di sebelah tepi sliding door ni. Kami duduk tengok Naim apa semua tu. Lepas tu aku terpandang kat bawah tu, dekat lantai. Aku pandang kat lantai tu, aku nampak